Okay, so aku punya rancangan untuk hari ni, aku nak pergi ambil buku. By the way, kepada siapa yang tertanya-tanya aku pakai kamera apa sekarang ni, aku pakai KA1. Korang boleh tengok video aku buat macam reaction ataupun review KA1 ni dekat dalam video sebelumnya. So korang boleh tengok kat situ, ataupun aku pin lah video tu kalau korang nak tengok. KA1 ni okey lah, cantik dia punya gambar. Cuma korang kena, ada beberapa yang korang kena tahu. Contohnya, salah satunya ialah tentang mikrofon. Kalau korang guna internal microphone, which is mikrofon KA1 ni sendiri, dia punya mikrofon dia tak kuat. So korang tak boleh nak kuatkan suara, memang tak kuat langsung lah dia punya mikrofon. Dan kalau korang pakai external mic, which is the wired mic, wired mic, bukan wireless mic, wired mic. Kalau korang guna tu, suara dia masih lagi tak berapa jelas. Tapi kalau korang guna wireless mic, masalahnya ialah semua jenis wireless mic tak berfungsi. Korang pakai wireless mic yang khas untuk action camera pun tak boleh juga. So mungkin korang tertanya lah juga, macam mana aku boleh rakam suara dengan jelas macam sekarang ni. Aku guna taktik yang paling lama sekali lah. Taktik ni orang selalu pakai masa diorang buat filem, which is korang ada dua device. Satu ialah untuk record video, and satu lagi hanya untuk record suara ataupun audio. Apa yang aku guna ialah aku guna mikrofon aku guna phone aku untuk rakam suara. So aku pakai wireless mic, bukan dekat KA1 tapi dekat phone aku. Ada extra step lah kalau masa nak edit nanti. Sebab bila korang dah rakam suara asing, maksudnya video lain, audio lain, masa editing nanti korang kena sync audio dengan video tu, sync dengan cara korang cakap kat video tu. Sebenarnya agak susah jugalah sebab ini first time tau aku buat video rakam macam ni, macam sekarang ni. Means aku pegang kamera dekat tempat public, yes, dekat public sekarang ni, and bercakap sambil berjalan. So aku rasa macam cepat penat. Itulah, so kalau korang dengar aku macam mengah-mengah tu, sorry lah, aku tengah berjalan sekarang ni. Aku rasa aku sesat ni. Aku tak tahu mana STML dekat UUM ni. Aku tahu SMRTC, tapi STML aku tak tahu. SQS aku tahu. Tapi STML dekat mana tu? Aku sesat sekarang ni. Tapi dia semua dekat DKJ6 kan? Tak silap aku, semua dekat DKJ6. Aku dah sampai SQS dah weh. STML dekat mana tu? Aku tak tahu. Okay, aku dah tahu dah mana STML. So kalau korang nampak, korang tak nampak lah sebab aku tak zoom kan. Tapi kat sini School of Quantitative Science, sini baru STML. Aku baru tahu aku tahu SQS tapi aku tak tahu STML dekat mana. So sekarang ni aku baru nak masuk STML punya bangunan. Okay, so aku dah ambil buku dah tadi, and kita orang adalah, aku dengan lecturer aku adalah berborak sikit kan, sebab tak ada kelas kan, so berborak lah sekejap. Pada siapa yang berminat nak dengar kita orang borak apa, dan well, it's private, I cannot show it. But apapun, sekarang kita ada lagi 3 jam sebelum kita kena pergi dekat bus stop, sebab nanti kan aku nak balik. So untuk dalam 3 jam ni, aku rasa macam aku nak kemas-kemaskan aku punya meja, aku nak kemaskan aku punya barang mana yang aku nak bawa, and yeah, just enjoy this B-roll I guess. See you in 3 hours.
kita dah sampai ke bilik. I'm so sorry saya tak rakam the whole journey dari dalam bus sebab dalam bus tu gelap. So korang takkan nampak apa-apa pun. Aku buat time lapse ke, aku buat slow motion ke apa ke, tak nampak. Memang gelap gila. Kita orang semua lepas masuk dalam bus, kita orang tidur. Kita orang tak buat apa sangat. And itulah, kita orang ada stop dekat Tapah dulu sebab siapa yang nak pergi tandas ke, siapa yang nak beli kacang ke, nak beli pau ke, boleh lah buat kat Tapah tu kan. Tapi tu je lah kita orang stop. And aku sampai kat rumah aku, aku sampai ke destinasi aku pada pukul 6 gitu. Aku tak boleh cakap lah rumah aku ke dekat mana kan, dekat mana ke, korang agak-agak lah kan. Aku tak boleh cakap sebab privacy, you know, my privacy. So yeah, this is the first time I'm doing this kind of vlog. Sebab aku selalu nampak orang buat vlog, but aku tak tahu macam mana nak buat vlog tu sendiri. And dia rasa macam awkward sikit lah. So yeah, let me know what do you think about this first video vlog yang aku buat ni. Sebab aku nak juga dengar macam feedback daripada korang. Korang lebih suka vlog yang lebih panjang ke, lebih pendek ke. Yang pasti cinematic tak boleh sebab KA1 ni dia ada limitation dia tersendiri. So itu je lah aku nak tunjuk dekat korang journey daripada UEM ke rumah aku. Aku tak boleh cakap lah aku dekat negeri mana kan. So if you like this kind of video or you want to see more vlog, please like and share to other people so I get more viewers and more likes. That's all from me. This is Miasha and I'm out. Selamat datang ke Markas Rahsia Aisyah Tajul, di mana aku share aku punya perasaan membuat video ni. Ni macam segmen baru lah. Sebelum ni aku tak pernah buat segmen ni. So mungkin korang macam bukan video dah habis ke? So kat bahagian ni aku akan share aku punya perasaan aku ke, ataupun apa-apa yang aku nak cerita tentang video ni ke, which means yang aku tengah edit ni sekarang. Sebenarnya aku dah post tau video ni beberapa hari lepas, but aku delete dan aku edit balik video ni sebab aku just nak cukupkan 10 minit je. So siapa yang tengok sampai habis sajalah, korang boleh nampak video ni ataupun segmen ni. So apa perasaan aku buat benda ni? Sebenarnya aku rasa macam agak janggal, sangat janggal sebenarnya, sangat-sangat janggal. Sebab kenapa tahu? Sebab bila aku buat video, aku akan sentiasa fikirkan apakah value yang aku nak bagi dekat dalam video ni. Aku tak tahu value apa aku boleh bagi melalui vlog ni. So ini memang first time lah aku buat. Aku bila tengok vlog orang lain, aku suka tengok dia orang masak apa, dia orang pergi mana, dia orang punya angle, dia punya wide angle, narrow angle, lagi apa-apa angle lah yang safe for works. But aku rasa macam aku nak buat benda yang sama, tapi aku tak tahu kenapa aku rasa macam video aku pointless. Kalau aku orang yang popular, maybe I can do any kind of vlog that I wanted without thinking about the value. Tapi sekarang ni aku bukan orang yang dikenali, okay? So aku kena fikir apa value yang korang boleh dapat, apa yang membuatkan korang nak tengok video ni sampai habis. I cannot think of any of it. So apa yang aku buat ialah aku macam, you know what, YOLO, let's just do it. Rakam je apa yang aku fikir. And dan topik yang aku pilih ialah perjalanan balik dari UEM ke rumah. Sebab memang waktu tu aku tengah bersiap sedia nak balik ke rumah aku. So aku macam okay, kita rakam je lah, kita try je lah rakam kan. And you will see more vlog video in the future. Sebab aku memang teringin nak buat vlog macam ni. So if you want to give some kind of suggestion, macam nak buat video apa ke, ataupun cara nak improve aku punya vlog ke, let me know in the comment section below. And that's all from me. By the way, bahagian ni aku tak edit tau. Aku malas nak edit. So bye bye.